Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita jumpa lagi di video yang baru di episod yang baru. Sebelum saya mulakan paparan berkaitan dengan lada untuk episod yang baru ni, saya nak tunjukkan satu perkara lah berkaitan dengan pokok anggur yang berusia sekitar 4 hingga 6 bulan. Saya ada semai lah. Yang ini antara yang hidup lah. Dia dah mula mengikat Dia dah mula tumbuh dia punya untuk berpaut kalau ikutkan macam akar kan, untuk dia berpaut di situ. So saya rasa ini perkembangan lah untuk sementara ni. Sebab saya rasa yang ni saya akan cuba kekalkan di sini lah. Yang ni ada dua kat sini kan, ada dua. Ni yang lain nanti mungkin saya akan cari tiga ni mungkin saya akan cari tempat lain lah. Dia dah mengikat ni. Maksudnya dia punya masa sudah hampir sampai untuk dia terus memanjat ni. Okey, yang ni juga saya ini kali pertama sebenarnya saya mencubalah menanam pokok anggur. Ni dia punya, saya terpaksa ikat macam ni supaya dia tegak ke atas. Ni saya rasa dah mula fikirkan lah. Saya rasa saya harus pindahkan sebenarnya. Kalau tidak nanti saya rasa mungkin dalam masa tertentu lah dia akan padat Dia punya akar dalam tu akan padat. Dia akan menjejaskan pembesaran pokok ni nanti. Okey, jom kita tengok pokok lada pula, perkembangan yang terkini. Saya ambil keputusan saya polybag paling besar yang macam tu sebab dia rebah ke sana Saya rasa lah tak boleh banyak sangat tanah. Saya rasa tak semua tanah sampai ke bawah je pakai tu kan. So saya ambil keputusan kan, saya lipat sampai sini hampir setengah lah. So saya tengah isi tanah. Kebanyakan tanah yang telah diguna macam ni, tanah yang telah digunakan sebelum ni, saya campurkan lah dengan baja yang baru. Ni yang baja barulah dengan tanah baru. Jadi dia lebih hitam lah kalau tengok ni tanah baja kan, supaya dia lebih segar Yang macam ni saya dah standby lah. Beza kan dengan tanah ni. Ni dah digunakan. So saya akan ni lah, gaulkan lah. So yang ni saya akan macam ni. Nampak beza diperap ataupun dibiarkan untuk satu tempoh tertentulah. Kebiasaan kalau boleh 2 minggu. So saya untuk sementara ni saya biarkan dululah. Sebab anak pokok lada pun belum sesuai lah dipindahkan ke bekas yang besar macam ni. So mungkin saya akan sambung dalam 3-4 hari akan datang bila ada perkembangan lagi. Okey, sambil kita menunggu lada yang disemai membesar dan sesuai dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ataupun lebih terdedah pada cahaya matahari, ada satu perkongsian Ada satu perkongsian yang nak saya share di sini. Semalam saya turun sekitar pukul 6.30 petang. Selepas waktu bekerja, saya turun sekejap. Plastik hitam penghadang ni agak tebal. Saya buat 2 lapis. Pintu masuk utama je lah, saya buat 2 lapis. Ni satu, yang tu satu. Biasanya saya akan sangkutkan dekat sini lah. Ni ada sangkut ni kan. So kalau saya nak masuk setakat untuk tengok kebun, saya rasa saya akan selak lah ni. So agak sukar lah untuk lembu masuk kan. Tapi semalam ada satu perkara lah. Kain ataupun plastik ni telah saya ingat disentap lah. Ada kesan ni antara yang tercabut lah. Ini tercabut. Saya rasa bukan lembu yang buat. Saya tak pastilah siapa yang buat, tapi
bagi saya ianya satu pencerobohan lah. Ni antaranya nampak dia, saya rasa dia sentap secara kuat. Tapi saya rasa bukan lembu yang buat lah. Mungkin tuan lembu ataupun lembu di kalangan lembu lah yang buat. So saya rasa jom kita tengok video yang saya record semalam. Kembali semula ya ke tanaman lada di belakang rumah. Saya cadang lah nak cuba pindahkan satu dulu. Lada yang dah disemai, yang berusia lebih 2 minggu saya rasa, anggaran lebih 2 minggu, ke tempat sini lah, ke bawah pokok ni. InsyaAllah lah, kita cubalah tengok perkembangan dia dalam masa episod yang akan datang ya. Ini antara perkembangan yang terkini ya. Saya terpaksa letakkan batu-bata dan juga polybag yang kecil ni yang belum diisi anak-anak lada. Sebab ni antara yang saya belum isi apa-apalah. Cuma saya nak jadikan sebagai sendal dia untuk elakkan kucing kat rumah ni dia kais. Ni antaranya lah. Ada nampak tu. Itu ada satu lah. Adalah kebanyakannya semua okey lah. Kalau yang nampak kurang elok saya tukarlah dengan yang ada ni. Masih banyak lagi. Ni saya biarkan lah. Ini saya biarkan. Ingat saya rasa biar kalau dia hidup satu, ada 3-4 kat sini saya dah pindahkan ke sini. So tinggal satu saya rasa biarkan lah. Yang ni nanti saya akan pindah lah satu demi satu. Nampak banyak lagi kan. Banyak baru tumbuh lagi. Ni pun baru tumbuh lagi. Ni banyak. Ni baru tumbuh lah ni. Ni pun baru tumbuh ya. So yang ni yang terawal. Jadi pembesaran dia sangat elok. Saya ambil keputusan lah. Saya rasa biarkan. Saya rasa dah tak boleh hidup lah. Saya ambil je. Dah sesuai ya. Tengok akar dia pun dah tahu. So tanahnya akan digunakan. So, tengok di sini. Ada jugalah ancaman-ancaman. Saya nampak di sini. Tadi macam ada semut ni. Ada semut ni. Okey, saya rasa jangka hayat dia dah cukup lah. Jom kita tengok pokok lada yang baru disemai berusia sekitar 2 minggu. Itu sajalah perkongsian pada kali ini. Mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberikan manfaat dan pengajaran untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.